Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Adham Ifan bin Yusof dari SMK Muazzam Shah CEA 8032 akan menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Imam Syafi'i karya Abdul Latif Tholib. Novel ini bertemakan novel sejarah Islam dan merupakan terbitan Latif dan Keluarga Enterprise. Selain itu, adakah anda tahu Imam Syafi'i merupakan imam yang paling popular dan ramai pengikutnya? Hal ini kerana Imam Syafi'i berasal daripada keluarga Quraisy yang nasabnya berkaitan dengan Rasulullah SAW. Di samping itu, adakah anda tahu nama sebenar Imam Syafi'i bukanlah Syafi'i, akan tetapi nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris. Mahukah anda mengetahui mengapakah Muhammad digelar sebagai Syafi'i? Hal ini demikian kerana wajah Muhammad yang menyerupai wajah moyangnya yang bernama Syafi'i. Oleh itu, ibunya Ummu Habibah Al-Uzdiyah telah memberikan gelaran Syafi'i kepada Muhammad. Seterusnya, di manakah Imam Syafi'i dilahirkan? Pada tahun berapa? Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestin pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah. Ada yang mengatakan pada malam beliau dilahirkan, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi meninggal dunia pada malam yang sama. Mesti kita tertanya, apakah kebolehan atau bukti ketokohan Imam Syafi'i? Antaranya adalah beliau mempunyai daya ingatan yang kuat. Tamsilnya, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran ketika berusia 9 tahun serta menghafal 10,000 rangkap syair kaum Bani Huzail dan menghafal kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik. Beliau juga mempunyai suara yang merdu dan lidah yang fasih. Kerana itulah beliau disanjung dan disayangi masyarakat setempat. Walaupun Imam Syafi'i merupakan seorang yang alim, zuhud dan tawaduk, beliau juga tidak terkecuali daripada fitnah-fitnah manusia. Disebabkan oleh fitnah itu jugalah Imam Syafi'i dimasukkan ke dalam penjara dan diseksa dengan kejam sehinggakan tulang rusuknya patah. Namun, dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Syafi'i dibebaskan setelah diperakui tidak bersalah. Beliau juga memaafkan orang-orang yang melakukan fitnah terhadap dirinya. Oleh itu, kita perlulah mencontohi sikap pemaaf Imam Syafi'i yang mudah memaafkan orang lain. Selain daripada sikap pemaaf, Imam Syafi'i juga terkenal dengan sikap pemurahnya. Hal ini terbukti apabila seorang sahabat Imam Syafi'i yang bernama Al-Rabi ingin berkahwin akan tetapi tidak mempunyai wang yang cukup. Tanpa banyak berhujah, Imam Syafi'i terus memberikan wang yang dikehendaki Al-Rabi. Sejak itu, hubungan ukhuwah mereka semakin rapat. Pagi berganti malam, malam berganti pagi. Pada suatu hari, Imam Syafi'i mengidap penyakit buasir berdarah. Penyakit itu sering mengganggunya ketika bersembahyang dan memberikan kuliah agama. Namun, dia tetap bersabar menghadapinya. Penyakit Imam Syafi'i bertambah teruk. Ramai anak muridnya yang datang menziarahi. Apabila masuk waktu sembahyang Isyak, anak-anak muridnya bertanya, bolehkah mereka meninggalkannya untuk pergi ke masjid sembahyang berjemaah? Imam Syafi'i membenarkannya. Akan tetapi, bab kata pepatah Melayu, langit tidak selalu cerah. Sebelum sempat bersembahyang Isyak, Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam Jumaat 28 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i meninggal dunia di rumah Abdullah bin Hakam ketika berusia 54 tahun. Inna lillah. Semoga Allah merahmati roh beliau.
Antara pesanan yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i ialah pilihlah makanan yang halal kerana ia menjamin kesihatan dan membuatkan syaitan gerun. Pesanan di atas membawa kepada kita perlulah memakan makanan yang halal kerana ia membuatkan syaitan gerun akan diri kita. Kesannya, kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada bencana. Selain daripada itu, Imam Syafi'i juga berpesan, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia menjaga kamu di dunia dan akhirat. Pesanan di atas bermakna, ilmu yang kita tuntuti akan membimbing kita di dunia dan di akhirat. Saya juga ingin memberikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang bermaksud umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Secara tidak langsungnya, kita mendapat inspirasi dan semangat untuk belajar bersungguh-sungguh agar menjadi seperti Imam Syafi'i. Selain itu, Imam Syafi'i juga meninggalkan beberapa kitab, sebagai contoh kitab Al-Qais dan kitab Al-Hujjah. Selain daripada itu juga, terdapat beberapa pandangan mengenai Imam Syafi'i. Antaranya adalah Imam Malik bin Anas. Beliau berkata, tidak akan ada lagi keturunan Quraisy yang lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Tambahan juga, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak faham mengenai ilmu hadis kecuali selepas belajar dengan Imam Syafi'i. Secara keseluruhannya, saya, Adham Irfan bin Yusof, ingin mengajak kita semua untuk mengamalkan amalan membaca. Hal ini kerana hidup kita akan dibimbing oleh ilmu. Selain itu, saya juga ingin meminta maaf sekiranya tersilap kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Domo arigato.